PKR Sabah menegur pemimpin tertinggi pusat supaya tidak menyibuk soal warisan mahu bertanding solo pada PRN. Ketua Penerangan PKR Sabah Razif Rakimin berkata pengarah komunikasi Lee Chian Chung tidak perlu meminta warisan memikirkan semula hasrat bertanding solo kerana pemimpin parti itu dari awal menunjukkan sikap angkuh dalam perundingan dan kerjasama. Semalam, Lee menggesa warisan memberikan penjelasan adakah parti itu ingin keluar kerajaan perpaduan selepas menyatakan keputusan bertanding solo pada PRN Sabah. Ahli Parlimen Petaling Jaya itu juga meminta warisan yang dipimpin Muhammad Syafiee Abdal mempertimbangkan semula keputusan demi kepentingan kestabilan dan kemajuan Sabah. Susulan itu, Ketua Penerangan Warisan Aziz Jaman membidas Lee supaya melihat konteks politik di Malaysia Timur, contohnya di Sarawak menyaksikan gabungan Parti Sarawak menjadi kerajaan manakala Pakatan Harapan sebagai pembangkang.